Selepas bersara, ramai takut satu perkara. Duit semakin habis, tapi hidup masih panjang. Ramai pesara yang simpan duit dalam akaun bank, tapi nilai duit tu susut perlahan-lahan sebab inflasi. Kalau ditukarkan sebahagian duit persaraan itu kepada emas, sekurang-kurangnya nilai simpanan boleh dikekalkan dan boleh diwariskan tanpa risau hilang nilainya. Emas bukan sekadar pelaburan, tapi simbol ketenangan. Sebab kita tahu, masa depan anak cucu kita ada sandaran. Bulan November ini, hadiahkan diri anda satu bentuk ketenangan. Mula simpan emas walau sekadar 1 gram. Buat secara konsisten. Ini adalah reward diri atas hasil kerja seumur hidup anda. Anda belum ada akaun simpanan emas di Public Gold? Jom Mona bantu. Mula simpan emas dengan RM100 tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah. Nak simpan emas? Roger, Mona bantu.